Aku Aiman, seorang yang sangat-sangat rajin dan Alhamdulillah Allah rezekikan cemerlang dalam akademik. Masa lapang aku, kalau tak study, biasanya aku akan mengulang semula hafazan Quran yang dah pernah aku hafal sebelum ni. Yelah, ni kan amanah Allah. Outfit aku macam yang korang tengok ni, simple, berjubah, kopiah hitam. Mungkin sebab tu lah kot orang panggil aku budak surau. Siapa tu? Oh, Aiman, tengah baca Quran. Masya Allah, baik betul Aiman ni. Biarlah aku boleh jadi macam dia Baca Quran pun sedap juga. Macam tu lah manusia. Bila kau dah mula jadikan kebaikan sebagai rutin harian, vibe positif mula dirasa oleh orang sekeliling. Kau mula menjadi contoh ikutan, sedangkan hakikatnya orang tak tahu kau sendiri sedang struggle nak tinggalkan jahiliah lama. Bila ada orang, ada suasana, kau semangat nak jadi baik. Ish, mana semua orang ni? Sunyi je rumah ni. Motor ada je. Naik kereta ke? Tak ada kot Mungkin semua keluar lu kot. Peluang baik ni. Tapi bila bersendiri, di situlah ujian sebenar bermula. Dan aku selalu kalah pada nafsu sendiri. Nafsu yang membelenggu ramai manusia di luar sana. Ya, nafsu pada pornografi. Bila bersendiri, desakan syahwat tu terlalu kuat. Bahkan menghafal Quran 30 juzuk macam aku pun turut terjebak. Awalnya sekadar nak mencuba, lama-lama makin suka. Dan bila dah ketagih, benda tu terus menghantui hidup kau. Bukan aku tak cuba untuk keluar dari masalah ni. Solat taubat tu dah tak terkira pakai jari Berkali-kali aku buat, berkali-kali tu jugalah aku gagal. Sakit kau tahu tak? Merintih, merayu. Dan hal paling gila aku pernah buat, aku sanggup berpeluh-peluh. Biarlah penat, yang penting aku dapat elak daripada nak terbuat benda jijik tu. Tapi akhirnya aku tetap jatuh lagi dan lagi. Tak cukup dengan tu, kalau main game, mencarut tu dah biasa dah bagi aku. Dah sebati dengan darah daging aku. Lagi tu scrolling sampai tak ingat dunia. Lagilah bila aku sendiri macam ni. Dah masuk waktu solat, aku buat tak endah je. Terus menerus larut scrolling sampai sanggup lewat-lewatkan waktu solat. Dah masuk maghrib ni. Dan satu lagi, standard budak muda macam aku, kisah percintaan ni memang tak lari FOMO lah orang kata. Ish, jual mahal pula dia ni. Tak apa, aku bagi pick up line sikit, cahaya dia ni. Kan dah cakap aku pakar dalam bab cinta-cinta ni. Okay, set. Dah lah, cukup-cukup lah tu. Kalau aku kenal lagi dosa-dosa aku ni, bukannya boleh ubah apa-apa pun. Aku dah sampai di titik putus asa. Muak dengan diri aku yang macam ni. Apa guna hafiz Quran kalau diri ni kotor? Taubat, buat lagi. Taubat, buat lagi. Macam tak ada langsung ayat Quran yang menjentik hati aku. Kali ni aku dah nekat untuk akhiri semua sengsara yang aku hadap selama ni. Mata ni lah yang menjadi punca sampai hidup aku. Inilah caranya. Bila kopi je, kita kau berani nanti.
untuk aku tebus semua dosa-dosa aku sebelum ni. Aku dah betul-betul buntu nak buat apa. Kadang-kadang dalam hidup ni kita cuma perlu sabar. Sabar dengan proses, sabar dengan masa. Ramai dari kita tak sabar nak melihat hasil, akhirnya tergesa-gesa buat keputusan yang salah. Syukur pada hari itu bantuan Allah datang menyelamatkan aku di waktu yang sangat tepat. Kenapa kau halang aku? Lebih aku buta je lah. Aku dah banyak sangat buat dosa. Selama ni aku tipu je. Aku hipokrit. Sabar, setiap manusia ni dia ada peluang kedua. Bukan macam ni caranya. Dah, sini gambaran kau. Nanti aku tunjuk cara nak berubah yang betul. Kau tengok pakcik tu. Walaupun buta, serba kurang, tapi tetap teruskan kehidupan. Sebab apa? Sebab dia tahu itulah jalan terbaik untuk dia dapatkan redha Allah. Semua manusia buat kesilapan. Ada manusia yang tak buat pelan. Tapi bukan macam tu cara nak kau datang dia tu. Sebab sebenarnya aku jela dengan kau. Ya Hafiz. Kata kau baca kuasa Hafiz Quran pula tu. Tapi tu lah, sebenarnya pandai baca Quran tu tak cukup. Sepatutnya kita laksanakan benda yang perlu dibuat. Kita ambil contoh sahabat-sahabat dulu. Dulu dia orang sangat gemar minum arak. Tapi bila turun je ayat Allah perintah larangan minum arak, dia orang terus buang. Banjir Madinah time tu. Al-Quran ni bukan hanya sekadar dibaca, tapi perlu dilaksanakan. Sebab kita adalah jil Quran Karim, generasi Quran yang